tahun lepas Zeekr 7X ni dilancarkan dekat KL Tower, di mana dia pancarkan nama Zeekr tu betul-betul besar dekat KL Tower tu. Dan hari ni aku berada dekat Sepang untuk mencuba sendiri keupayaan Zeekr 7X ni. Sejujurnya, bawa SUV apa M40 masuk off-road ni memang level berani mati. Logik dia mudah, kereta mahal, laluan kasar. Tapi itulah poin dia. Lubang, bonggol, laluan sengit, jalan tak rata. Semua ni bukan sekadar ujian kemampuan kereta, tetapi ujian mental pemandu. Nasib baik Zeekr 7X ni ada Zeekr Magic Carpet Air Suspension. Suspensi ni boleh laras, buatkan kereta ni seolah-olah membaca permukaan jalan. Naikkan ketinggian badan, bam, lubang jadi macam jalan kampung biasa je. Disebabkan sistem ni juga approach dan departure angle boleh sampai sehingga 23 darjah. Nak naik boleh, nak turun pun boleh. Nak lalu air boleh gak? Dan ya, aku dah test, tak kena renjatan elektrik. Ada hill descent control yang jaga kelajuan masa turun bukit, distributed traction control yang pastikan tayar tak spin kosong, dan lightning switch intelligent 4-wheel drive system yang tukar cengkaman depan belakang sepantas kilat. Hasilnya, off-road yang sepatutnya buat kau berpeluh, jadi off-road yang buat kau senyum. Gila? Mungkin. Mustahil. Zeekr 7X kata, no problem. Zeekr 7X ni datang dengan 3 varian dan harga bermula daripada RM180,000 sehingga RM227,000. Korang kena ingat, brand Zeekr ni ditubuhkan pada tahun 2021. So tahun ni adalah genap 5 tahun diorang. Dan apa aku boleh katakan, agak impresif diorang boleh dapat dan kecapi keseronokan pemanduan pada kenderaan EV.